tanpa pekerja asing, ada masalah kita. Bila ada pekerja asing, ada masalah kita. Daripada Pakistan, daripada mana lagi, Bangladesh, daripada Indonesia. Tanpa mereka, barangkali Malaysia bukan seperti yang ada sekarang. Sedangkan di Indonesia, itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, bukan lagi Alibaba, tetapi Ali Bangla. Dah tahu negara kecil, kamu pergi kerja kat sini buat apa? Malaysia kini menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga kerja asing. Dulu, banyak pekerja dari Indonesia, tapi sekarang jumlahnya menurun dan digantikan oleh pekerja dari Bangladesh dan negara lain. Perubahan ini membuat wajah Malaysia terasa berbeda, baik dari segi budaya maupun tampilan sosial. Meski mendapat kritik dari rakyatnya, pemerintah tetap membutuhkan mereka untuk menjaga roda ekonomi tetap berjalan. DPR Malaysia mengakui, tanpa tenaga asing, Malaysia tak akan seperti sekarang. Namun, ini jadi dilema besar, pekerja asing merebut lapangan kerja, sementara warga lokal tak mau kerja berat. Bahkan, banyak dari mereka kini buka usaha liar di pinggir jalan. Kebergantungan tinggi kepada pekerja asing dalam sektor ekonomi di Malaysia adalah faktor yang menyebabkan isu struktur dalam ekonomi di mana industri suka beralih kepada rantaian nilai lebih tinggi. Mungkin dahulu kita bercakap Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Berhubungan sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Ali Bangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Kebersamaan untuk membela kepentingan sosial pekerja asing adalah merupakan satu tuntutan. Pekerja asing di Malaysia dalam semakan yang saya buat ini yang lama, September 2023 terdapat 2.7 juta pekerja asing di Malaysia. Daripada jumlah itu termasuk 1.8 juta pemegang pas lawatan kerja sementara dan pendatang tanpa izin yang berdaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 adalah 747,167 orang. Itu 2 tahun hampir 2 tahun yang lalu. Pekerja asing ini menduduki hampir 10% daripada rakyat Malaysia dan menjadi de facto ataupun menjadi sumber besar dalam usaha membangunkan negara. Tanpa mereka, barangkali Malaysia bukan seperti yang ada sekarang. Amerika menukar polisi. Hari ini Amerika lumpuh sebab pekerja asing tak dibenarkan masuk. Mereka terlupa peranan pekerja asing. Tapi kita juga harus ingat kepada pekerja asing, jangan terlupa bahawa di sini tempat mereka bekerja, bukan tempat mereka menduduki di sini sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pekerja asing ini kita kenal sebagai 3D. Dirty, difficult, and dangerous. Ini bidang yang mereka masuk. Pun sebahagian bidang lain, bidang profesional tak kurang. Malahan sekarang saya tengok bukan tapak inilah, hampir sebahagian besar tetes minyak mereka dah kuasai. Sebahagian besar lah. Masanya ada sebahagian tak lagi. Sebab itu saya fikir dalam beberapa perkara bagus dari sudut untuk menjadikan Malaysia sebagai pekerja asing backup kepada keperluan tenaga kerja negara, tetapi pada waktu yang sama supaya memastikan mereka berada dalam posisi yang tepat, tidak sampai tahap merangkul sebahagian besar daripada bidang kerja itu. Sebab saya sebut sebahagian sekarang ni sudah pegang kontrak. Sebahagian tempat mereka sudah kuasai habis sebahagian besar tempat-tempat perniagaan. Saya tak tahu macam mana boleh kuasai. Tak apa yang itu, saya balik kepada isu KWSP. Tuan-tuan, atas poin ini saya fikir kita kena sokong, cuma memerlukan sedikit pemerhatian lebih serius supaya jangan sampai yang duduk dalam negara mempunyai peluang yang lebih besar daripada yang dalam negara sendiri.
Saya sebutkan macam ini. Begitu sebab sekarang kita katakan bila tanpa pekerja asing ada masalah kita. Bila ada pekerja asing ada masalah kita. Ada sebahagian yang dikatakan 747,167 orang. Minta maaf, data lama. Betulkan kalau saya tak tepat. Orang ini pun parti. Datang pun tanpa izin. Tapi macam mana kedudukan ni? Saya minta Yang Berhormat Menteri tengok 2-3 bidang. Ada orang yang datang resmi tapi ada tempoh. Ada orang yang datang tak beresmi. Ini nasib tak bertempoh. Dan orang ini juga mengisi tenaga kerja negara. Sebahagian tepat diladang-ladang, sebahagian itu yang parti ini. So bagaimana kedudukan ini nanti dari segi pelaksanaan, Yang Berhormat? Misalnya dalam konsep untuk memastikan pengurusan tenaga kerja dengan KWSP yang kita kenakan ini, pendekatannya macam mana? Kalau kita betul-betul boleh dapatkan ini, artinya kita boleh tangkaplah sebahagian seorang orang yang selama ini dianggap parti. Tetapi sehingga hari ini sebahagian besar lokasi parti menjadi permasalahan negara. Saya juga sebut pada ini tanpa rasa cemburu dalam bentuk prasangka yang tidak bagus. Yang selama ini ditangkap parti pula sebahagiannya daripada India, daripada Myanmar, daripada Pakistan, daripada mana ke Bangladesh, daripada Indonesia. Tapi saya tak nampak parti yang ditangkap yang report berjuta-juta juga ni yang masuk tak keluar daripada China. Yang daripada China ni macam mana? Kalau mereka juga di segi parti, apa proses yang kita nak gerakkan supaya mungkin dengan pendekatan ini menjadi salah satu penyelesaian kepada soal untuk mengenal pasti dan membuat pemutihan terhadap status mereka ini. Saya juga nak sebut satu dua perkara yang mungkin kalau tuan-tuan rasa pekerja asing ada kontrak, ada tempoh. Bila dia datang sini, ada kawan-kawan dah tanya tadi, bila dia datang sini kita kenakan dia KWSP bagus. Tetapi bila dia balik, cukup umur 40 tahun ke? Baru dia boleh claim 40 tahun ke? Kalau dia dah balik 10, 15 tahun, 20 tahun lah mungkin dia dah balik. Apa kemudahan yang membolehkan dia untuk mendapat hak dia dari segi caruman KWSP yang mereka letakkan di sini. Yang kedua, ada sebahagian daripada masyarakat Malaysia. Saya pernah biasa ke pendalaman Sabah, Sarawak dan beberapa tempat lokasi lain. Ada orang Malaysia tapi tak ada kerajaan. Parti ke dia tapi dia bukan parti sebab dia orang yang Sarawak, memang orang Sabah. Tetapi mereka tak ada IC. Kalau masuk kerja macam mana tu? Yang Berhormat, mereka ni di posisi mana? Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Haji Hussein. Kiranya kalau kadar lebih tinggi diimplikasikan kepada pekerja asing. Jadi bolehkah pihak kerajaan menjelaskan apakah justifikasi pihak kerajaan dalam menetapkan kadar caruman bagi pekerja bukan warga ni sebanyak 2% dan bukannya yang lebih tinggi? Sedangkan di Indonesia, pekerja mencarum 3.7% manakala majikan 2%. Thailand pula mewajibkan caruman 5% daripada kedua-dua pihak. Cukupkah nilai 2% ini sebenarnya? Saya mohon pandangan kerajaan. Kan kecoh baru-baru ni orang Bangla, orang Nepal berlambat-lambat dekat KLIA kan? Apalah kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja tapi nak menggajikan lagi orang asing. Tak cukup banyak lagi ke orang asing kat Malaysia ni? Kenapa nak bawa masuk lagi? Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Dan bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Apabila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Di Jalan Bulu, seolah-olah saya berada di Dhaka. Begitulah dilema yang dihadapi Malaysia terkait ketergantungan mereka pada tenaga kerja asing.